Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Jadi ini adalah TV Box M10. Apa benda TV Box M10 ni? Okey, TV Box M10 ni dia adalah retro system. Dan cara nak guna dia, cucuk HDMI ke sini, pergi ke TV, dah siap. Okey, dalam TV Box M10 ni dia dah siap ada 70,000 game retro. Yang paling tinggi sekali PS2, lepas tu bawah dia adalah PSP, PS1. Lepas tu diikuti dengan semua platform lain lah, macam Dreamcast, Nintendo 64. Lepas tu game yang 8-bit ke bawah macam Super Nintendo Entertainment System. Lepas tu Neo Geo, Sega, semua ada lah. Ok, jadi dalam video kali ni kita akan tengok apa yang ada kat dalam TV Box M10 ni. Tapi sebelum tu kita akan tengok lah apa dalam kotak kan masa anda beli. Berapa banyak controller dapat, lepas tu apa lagi aksesori yang anda akan dapat dalam kotak. Jadi tanpa melengah lagi, jom kita start. Ok, jadi ni apa yang akan ada kat dalam kotak masa anda beli TV Box M10 ni. Pertama sekali anda akan dapat satu power adapter, satu HDMI cable, dua wireless controller jenis dongle, dan satu TV Box M10. Untuk dia punya spesifikasi dalaman TV Box M10 ni, dia menggunakan Windows punya operating system dan emulator system dia menggunakan sistem Batocera. RAM sebesar 8GB dan internal storage dia sebesar 500GB dan total game on paper adalah 70,000 game. Okey, untuk bahagian luaran konsol ni, dekat depan sekali dia ada dia punya power button. Lepas tu kat bahagian sisi kiri dengan sisi kanan kebanyakan dia ada dia punya lubang untuk airflow lah. Dekat bahagian atas, bahagian sisi kiri, dengan bahagian bawah dekat sini tak ada lah. Ni semua lubang untuk dia keluarkan udara panas lah, untuk memastikan dia punya konsol ni tak panas, dia tak terkumpul haba panas kat dalam dia. Ok, untuk input output connection dia, sini ada satu power ni dia punya port untuk power cable. Lepas tu dia ada dua port USB A, yang ni 2.0. Lepas tu dia ada satu port HDMI, satu port VGA, satu port untuk LAN cable, satu port USB A tapi ni warna biru jenis 3.0, dan dua lagi ni adalah port untuk audio jack. Ok, jadi bila anda on, macam ni lah dia punya user interface dia. Dia akan terus ada pada platform. Dan kalau anda dah biasa guna ESDS, Emulation Station yang biasa guna dekat smartphone tu kan, dia memang sama, semua sama. Kalau kita tekan start, dia akan masuk pada menu dia. Ok, dah masuk ke menu ni, satu benda pertama yang saya nak tengok dia punya user interface dia. Nak tengok dia ada berapa tema. Ok, dekat sini team set sekarang ni ES Team ES Team Carbon. Ok, kat sini dia cuma ada 3 je. Kita akan tengok satu persatu. Kita buka yang ni dulu. Ok, dia tak banyak beza sangat dengan yang tadi. Yang tadi dia punya platform ni duduk kat bawah kan, yang ni duduk kat atas. Ok, kita tengok yang satu lagi. Ok, tema yang satu lagi kalau anda ingat dekat dalam PS3 punya konsol, inilah dia punya tema dah. Kat belakang dia ada macam animation bergerak slow macam tu kan. Inilah dia punya user interface untuk yang ketiga. Jadi 3 tu je lah yang ada. Tapi saya rasa saya lebih suka yang first tadi lah. Jadi saya akan kekalkan pada tema yang masa mula-mula tadi. Ok, sekarang kita tengok pada platform dia. Dekat sini kita tengok memang banyak lah platform klasik macam Atari, platform yang tahun 80-an, 90-an semua ada lah kat sini. Ok, kita tengok dekat all game. Dekat sini all game saya tak pasti anda boleh nampak ke tak dalam video ni, sebab memang dia punya tulisan tu kecil je. Dekat sini saya bacakan kepada anda. Dekat sini dia ada 70,420 game. Total semua game sekali untuk semua platform. Ok, jadi kita akan tengok pada platform yang berat lah. Saya skip lah untuk mana platform yang ringan ni. Ok, kita tengok. Ok, pertama sekali dia ada yang platform berat. Saya nampak kat sini ada game PC. Kita tengok game apa. Ok, satu je, game Zombie vs Plant. Ni satu je game PC yang ada dalam ni. Lepas tu game, Xbox pun ada. Dia tak mention kat dalam description, tapi ada game Xbox. Game Xbox pun satu je, game skateboard, Jet Set Radio Future. Kita akan try sekejap lagi. Lagi kita tengok apa lagi platform berat yang ada kat sini. Nintendo 64 ada berapa? Ada 256 game. Okay, GameCube ada 23 game. GameCube 23 game. Ok, kita keluar balik, kita tengok NDS. NDS ada 554 game. 3DS ada 3DS ada satu je. Ok, lagi port. Game apa ni dia letak dalam ni? Dalam port ni dia letak game klasik lah semua. Ok, lagi kita tengok Dreamcast. Ada 32 game Dreamcast. Dreamcast ada 32 game.
Lagi PS tak nampak lagi PS ni. Okey, PS1 dulu. PS1 ada 690 game. Jadi bila dah sampai 690 game, semua game yang popular lah, mana yang anda nak, macam Resident Evil 3, Taken 3 apa semua tu, itu memang game yang wajib akan ada lah dekat setiap retro system ni. Okey, PS2 kita tengok. Okey, PS2 ada 65 game. Dalam PS2 ada 65 game. Oh, Devil May Cry pun ada. Tak apa, sekejap lagi kita test. PSP sekejap, lupa tengok. PSP ada 134 game. 134 game PSP, memang banyak lah. Okey, jadi lain tak ada. Dia dah patah balik dekat all game ni. Okey, jadi kita akan test dulu. Saya akan test dengan platform yang ringan dulu. Saya akan start daripada PS1. Nak test tak? Tak payah test lah. Kita test PSP. Macam PS1 ni platform yang ringan, jadi kita test PSP. Nak tengok macam mana dia punya performance dia. Okey, untuk game PSP semua saya dah test. Saya dapati memang semua lancar lah. Memang tak ada masalah semua game PSP. Apa tu macam game yang 2 player anda tengah tengok sekarang ni, memang kita boleh main 2 orang. Sebab kita dapat 2 controller dengan 1 receiver. Kita cucuk je 1 receiver tu, terus kita boleh select player untuk main 2 orang. Jadi memang untuk platform PSP saya rasa tak ada apa isu lah setakat ni. Okey, beralih pada platform GameCube. Untuk platform GameCube saya dah test banyak game daripada eksklusif sampailah ke third party punya game. Dan game yang anda tengah tengok sekarang ni adalah Resident Evil 4 lah, tapi ni versi GameCube nya, bukan PS2 lah. Dan performance dia bagi saya memang tak ada masalah. Saya dah pusing-pusing banyak kali dah kat tempat ni. Lepas tu saya ada tembak enemy apa semua kan. Memang tak ada lag. Selalu dia nak lag kat tempat banyak pokok ni lah, sebab banyak proses render kat sini kan. Jadi seperti yang anda tengok sekarang ni memang okey lah, lancar, tak ada isu langsung untuk platform GameCube ni. Okey, beralih pada platform PS2. Untuk platform PS2 dia ada 65 game lah, dan kesemua game PS2 kebanyakan lah kita boleh main dengan lancar. Dia ada game yang macam slow down sikit, tapi dia punya tahap slow tu bagi saya memang sangat minimal lah, dan yang game yang mengalami slow tu tak banyak pun. Dia ada dalam 2-3 game macam tu lah. Dan game yang slow tu dah semestinya lah game God of War. Tapi saya akan tunjuk kepada anda, dia punya tahap slow dia tu memang sangat minimal. Okey, untuk God of War seperti yang anda tengah tengok sekarang ni, macam ni lah tahap slow down dia. Mungkin anda tak perasan kan, sebab dia memang sangat minimal. Waktu dia pukul kan, sebenarnya ada tau slow down. Kalau tengok betul-betul memang anda akan perasan lah, tapi kena tengok betul-betul lah. Kalau setakat sekali tengok anda tak perasan dia punya slow down tu, sebab memang seperti yang saya cakap tadi, terlalu minimal dia punya slow down tu. Bagi saya tahap slow macam ni boleh layan lagi lah. Dia tak adalah sampai kita tekan dia punya button untuk pukulan tu, dia ambil masa untuk respon kan. Tak ada lah sampai tahap macam tu. Okey lah, boleh layan lah. Okey, sebelum saya tutup platform PS2 ni, dalam platform PS2 ni yang selalu ramai tanya lah, ada tak game bola kan? Memang ada. Dia ada PES 2007 dengan 2013. Untuk game bola dia tak ada masalah. Dia tak ada slow down, tak ada. Semua tu tak ada. Memang game bola kita boleh main dengan lancar, dan kita boleh main 2 player. Yang anda tengok sekarang ni PES 2013, tak silap saya ni game PES yang terakhir kot untuk PS2 sebelum dia orang stop production masa nak keluar PS3 dulu. Dan game dia anda tengok lah, memang tak ada masalah. Saya ni bukan pandai sangat main game bola. Tengok dah terlepas. Oi, apa? Macam ni lah performance game bola anda tengok sekarang ni. Ke mana saya sepak. Okey, beralih pada game PC dalam platform Windows kan. Yang ni, yang ni banyak kali saya duduk pening macam mana nak start tadi. Rupanya untuk platform PC ni, kita kena cucuk mouse dengan keyboard, sebab kita nak kena type kita punya nama kat sini. Lepas tu mouse sebab game ni kan dia guna mouse, kita kena ada cursor kat sini untuk kita nak control, nak klik apa semua kan. Jadi macam itulah cara kita nak main game PC dekat dalam konsol M10 ni. Okey, kita cuba start tengok. Okey, untuk performance gameplay dia memang tak akan ada masalah lah saya rasa, sebab game pun game ringan je. Zombie Plan vs Zombie ni. Dia game 2D, lepas tu gambar kartun macam ni je. Memang takkan ada isu lah. Seperti yang anda tengok sekarang ni kan, anda nampak dia punya matahari tu pun bergerak lembut. Jadi game ni saya rasa memang boleh lah anda tak, tapi cuma itulah, kalau anda nak main game ni anda kena cucuk keyboard dengan mouse. Keyboard cuma untuk masa mula-mula lah kan, anda nak masukkan anda punya nama apa semua, nak type anda punya nama. Lepas tu selebihnya daripada mula sampai ke habis tu memang pakai mouse je lah untuk game ni. Okey, dan platform yang last sekali adalah platform Xbox lah. Saya rasa ni platform yang paling berat pun, tapi game dia tak berat mana pun, game macam ni je. Platform Xbox dia tak banyak lah. Ini je satu game yang ada dalam platform Xbox.
Dan game dia pun, dia letak game yang ringan lah supaya kita boleh main dengan lancar lah. Kalau dia letak game berat-berat, takut tak ni pula, tak boleh nak buka pula kan. Layan juga game ni game lama ni. Ini Xbox ni dia satu zaman dengan PS2 kalau tak silap saya. Tapi kita kat Malaysia Xbox tak popular sangat. Yang pada masa era tu yang popular PS2. Jadi kita kurang tahulah tentang game-game daripada platform Xbox ni. Untuk performance dia saya rasa seperti yang anda tengok sekarang ni memang okey lah. Jadi setakat ni lah saya akan tunjuk kepada anda untuk platform Xbox. Okey, jadi bagi saya untuk TV Box M10 ni yang dah siap built-in berpuluh ribu game retro sampai ke game PS2 dan kita plug and play je. Lepas tu kita boleh main 2 player apa semua, memang sangat okey lah. Dan tanda harga dia pun tak mahal sangat kan, dalam 300 lebih macam tu. Dan apa yang anda akan dapat dengan 300 lebih tu memang bagi saya sangat berbaloi lah. Terutama sekali bagi anda yang betul-betul tengah cari sebuah emulator sistem yang boleh plug and play je kat TV. Ini untuk anda. Jadi saya rasa setakat tu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Sekiranya anda berminat dengan TV Box M10 ni, saya dah sediakan link pembelian dekat bawah. Seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.